Hai semua dan selamat datang. Pernah tak anda tengok sekumpulan nombor dan terfikir, nombor mana yang betul-betul duduk kat tengah-tengah? Bukan purata tau, tapi titik tengah yang sebenar. Hari ni kita nak bongkar konsep yang nampak mudah tapi sebenarnya sangat penting dalam dunia data. Cuba bayangkan, anda susun kawan-kawan anda ikut tinggi. Macam mana nak cari siapa yang betul-betul berada di tengah barisan tu? Nampak macam senang kan? Tapi, soalan inilah yang akan bawa kita kepada idea utama kita pada hari ini. Okey, jom kita mulakan. Dalam dunia data dan statistik, titik tengah yang tepat ni ada nama khas dia dan ia bukan sekadar istilah matematik yang canggih, tapi satu alat yang sangat berguna untuk faham apa sebenarnya yang data tu cuba sampaikan pada kita. Dan inilah dia, median. Fikirkan median ni macam pengadil yang adil. Dia berdiri betul-betul kat tengah dan bahagikan data kita kepada dua pasukan yang sama besar. Separuh data nilainya lebih rendah dari dia dan separuh lagi nilainya lebih tinggi. Dia tak berat sebelah, dia betul-betul di tengah. Jadi, senang cerita, median ni nombor tengah. Tapi ada satu peraturan paling penting yang kita tak boleh langgar sama sekali. Nombor-nombor tu mesti disusun dulu ikut urutan dari yang paling kecil sampailah yang paling besar. Kalau kita langkah-langkah ni, jawapan kita confirm salah. Ingat ya, ini kuncinya. Cukup dengan teori, sekarang masanya untuk kita buat latihan sikit. Apa kata kita cuba selesaikan beberapa contoh sebenar? Barulah kita betul-betul nampak macam mana konsep ni berfungsi. Okey, cabaran pertama. Kita ada data jualan untuk seminggu. Tengok nombor-nombor ni. Masih ingat tak peraturan emas tadi? Agak-agak, apa langkah pertama yang kita perlu buat? Inilah data kita dalam keadaan asalnya masih berterabur lagi. Kalau kita terus cari je nombor tengah sekarang, memang takkan jumpa jawapan yang betul. Jadi, kita kena kemaskan dia dulu. Jom kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita susun. Jadi, kita dapat 150, 180, 200, 250 dan 300. Nah, bila dah tersusun cantik macam ni, terus nampak jelas kan? Dengan 5 nombor, nombor yang ketigalah yang jadi juara di tengah-tengah. Dan jawapannya 200. Jadi, median untuk jualan minggu ini ialah 200. Ini menunjukkan titik tengah prestasi jualan, di mana ada 2 hari jualan lebih rendah dan 2 hari lagi lebih tinggi. Mudah kan? Okey, sekarang kita naikkan sikit tahap kesukaran. Kali ini kita ada 4 nilai, 1 nombor genap. Bila bilangannya genap, tak ada satu nombor pun yang betul-betul duduk kat tengah. Alamak, macam mana ni? Dah buntu ke? Jangan risau. Ada cara dia. Langkah pertama tetap sama. Kita susun nombor. Kita dapat 150, 200, 250, 300. Sekarang kita tengok kat tengah. Ada 2 hero kat situ, iaitu 200 dan 250. Untuk cari median, kita kena cari titik tengah antara 2 nombor ni. Macam mana? Senang je kita ambil purata diorang. Campurkan kedua-duanya, lepas tu bahagi dengan 2. Dan kita akan dapat jawapan 225. Jadi, ingat ya, kalau set data kita nombor genap, mediannya adalah purata daripada 2 nombor yang duduk di tengah. Selesai masalah. Okey, selain median, ada satu lagi cara popular untuk cari nilai tengah yang mungkin anda lebih selalu dengar, iaitu purata atau dalam bahasa Inggeris mean atau average. Jom kita fahamkan pula apa itu purata dan kenapa ia berbeza dengan median. Kalau median ni macam mencari siapa yang berdiri di tengah barisan, purata pula lebih adil. Ia ambil kira setiap nombor. Formulanya mudah sangat. Campur semua sekali, lepas tu bahagikan dengan berapa banyak nombor yang ada. Tak perlu susun-susun pun. Okey, jom kita uji kefahaman. Katakanlah ini markah yang anda dapat dalam 4 pusingan satu permainan video. Macam mana agaknya kita nak kira markah purata anda? Prosesnya sangat mudah. Pertama, kita jumlahkan semua markah tu. 15 tambah 20 tambah 25 tambah 10, kita dapat 70. Lepas tu, kita bahagikan dengan jumlah pusingan permainan, iaitu 4. 70 bahagi 4. Dan kita dapatlah puratanya 17.5. Nampak kan cara kiraannya langsung tak sama dengan median. Kedua-duanya bagi kita sejenis nilai tengah, tapi dari sudut pandang yang sangat berbeza.
Ini membawa kita kepada soalan yang paling penting sekali. Kita dah tahu cara kira median dan purata. Tapi kenapa kita perlukan kedua-duanya? Mana satu yang lebih baik? Jawapannya ialah ia bergantung pada cerita apa yang kita nak sampaikan. Slide ini tunjukkan kuasa besar masing-masing. Kekuatan utama median ialah ia kalis dengan nombor-nombor yang melampau atau kita panggil outlier. Kalau ada satu nombor yang terlalu tinggi atau rendah, median tak peduli pun. Sebaliknya, purata ni sangat sensitif. Satu nilai yang melampau boleh tarik keseluruhan purata ke arahnya dan kadang-kadang ia boleh bagi gambaran yang mengelirukan. Sebagai penutup, cuba fikirkan senario ini. Di sebuah bandar, majoriti penduduknya bergaji RM3,000 sebulan. Tapi ada beberapa orang CEO yang gajinya RM3 juta sebulan. Kalau seorang penganalisis data nak laporkan pendapatan tipikal di bandar tu, patutkah dia guna median atau purata? Kalau dia guna purata, pendapatan jutawan tu akan menaikkan purata dengan sangat tinggi, seolah-olah semua orang kat situ kaya. Tapi median akan tetap menunjukkan nilai di tengah, iaitu RM3,000. Jadi, yang mana satu cerita yang lebih jujur? Memilih alat yang betul bukan sekadar tentang matematik, ia tentang memahami realiti di sebalik nombor.